Renek dia, di-renek dengan dia. Halal, yang penting halal. Kali ni kita tak pakai topi chef untuk kopi cheese. Kali ni kita kopi cheese pakai topi siga. Amatan lagi ngam dengan mafia. Ini cheese dari Itali ni. Kita akan kopi cheese pakai topi siga. Baru ada feel. Kita akan kopi cheese ni. Kita akan kopi cheese ni untuk orang-orang keke. Kopi cheese untuk orang-orang keke dengan topi ni baru ada ngam. Nampak ni. So dia memang berminyak, kita hadiah dia. Dia memang berminyak, dia sejuk, dia tak cair . Kami bawa daripada KL, dia tak cair . Berapa minggu dalam kontena pun dia tak cair . Dia selamat, alhamdulillah. Dia tak cair langsung. Masih cantik, masih kekal, masih utuh. Nampak ni. Nampak. Dia punya minyak. Dia punya minyak. Kita gosok-gosok, dia keluar minyak. Ini semua cheese . Ini semua cheese. Bila kita kopek dia, dalam dia baru dalam dia cheese. Dalam dia lagi cheese. Ini kulit dia cheese tapi yang dah dikeraskan. Renek dia. Direnek dengan dia. Halal, yang penting halal. Semua orang boleh makan. Saya buat cheese masawan ni untuk korang semua.